Blessing. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Hadi Gaming. So hari ni tengok guys, Hadi tengah naik atas barrel ni. Dan kita orang dan kawan-kawan Hadi jumpa game ni. Best tau game OB ni. Game ni korang kena bawa barrel ni, lepas tu korang kena halang-halang batu-batu ni. Tapi apa pun Hadi tidak bersorangan. Dia ada Mika, dia ada Kambing Malaysia, dan dia ada Ryan. Yang lain pun ada, cuma mereka di harapan lah. Mereka tinggalkan Hadi guys. Okay, tanpa melengahkan masa, jomlah kita bermain game ni sekarang. Let's go. Okay, jom. Wih, padu kan. Okay. Hadi pun boleh. Macam mana ni? Wih, ada nyawa guys. Ada nyawa. Okay. Korang kena buat dari bawah. Korang kena buat dari bawah. Okay, nampak? Okay, let's go. Oh, ini dia dikata achievement unlock. Barrel center. Oh, ni lah game dia, game sebenarnya. Okay. Guys, ready guys? Okay, let's go. Wow. Wih. Wih guys, seram guys. Oh, hati-hati. Ya. Wih, terkena potong weh. Sakit pun tu ni, tapi jatuh kat kolam. Oh, okay, kita kena tunggu. Oh, maju. Okay, Hadi dah sampai checkpoint. Oh tu guys, Hakim dengan Gaza pernah main lah guys. Oi, okay, elak labak. Okay, maju ke depan. Weh, labak sampai jatuh tu. Oi, licinnya. Oi, hati-hati. Okay. Oi, no, Hadi tinggal semua. Hakim tu jatuh ke? Hakim mati. Hadi dah checkpoint. Let's go. Oh, okay, Mika. Okay, sekarang Hadi bersama Mika. Oh, hati-hati Mika. No, Hadi suruh Mika hati-hati pula yang terkena. No. Oh, terkena lagi. Okay, kita tak lompat. Wah! Sikit lagi. Nak jumpa malaikat maut. Let's go. Okay, turun. Okay, sekarang Mika mati guys. Sekarang kami Malaysia paling jauh guys. Okay, ke bawah. Kita buat laju. Kita kena kekalkan momentum. Jangan ban saya bang. Game ni best guys. Kenapa dia ke depan lagi? Okay, kita jalan je. Okay. Mika dah pecah guys. Mika jatuh. Mika jatuh. Okay, laju. Hati-hati. Hakim paling bawah lah sekarang ni. Okay. Dah menang dah Gaza. Wait, what? Korang ni masih dah menang Air kopi. Air kopi. Terkena. Panas. Panas guys. Tu guys, kambing. Kambing. Yeah, kita menang. Run it back. Kita dah menang dah. Yeah, kita dah menang. Gaza tak pakai ni guys. Gaza tak pakai barrel. Gaza pakai kotak. Macam mana Gaza dapat kotak guys? Ni dia. Kita boleh pilih kita nak. Kita boleh macam ni lah. Smart bye. Hakim. Hakim dah menang. I see. Ryan dapat nombor 6 lah. Mika bawa Hadi lah. Kata nak bayar dendam Mika. Tak pernah menang kan? Hadi tak nak macam ni lah. Macam ni best. Golek lah. Golek. Ni easy je. Ya betul, game ni senang je. Okay, ready. 3, 2, 1, gerak. Okay, Hadi depan. Hadi ni memang pecut orang lah. Let's go. Okay, diorang paling belakang ke. Hadi ni memang tinggalkan diorang je lah. Okay, laju. Okay. Diorang ni memang kat belakang lah sekarang ni. Tengok sekarang ni. Sekarang ni madu. Diorang kat belakang. Okay, sekarang kita kat air biasa. Okay, ni kena ke bawah. Bangun. Hadi terlompat. No. Gaza dekat belakang Hadi. Gaza kat belakang. Gaza kat depan dah. Kita kena laju. Kita kena pencet Gaza. Yes, Gaza jatuh guys. Dia dapat kecap. No. Hadi jatuh. No. Macam mana Gaza boleh survive lagi weh? Kita laju. Gaza tadi pecut guys. No, jatuh lagi. Okay.
sekarang ni Mika dengan Adi. Okay, Mika dengan Adi nak lumba guys. Mika dengan Adi nak lumba. Oh, Mika macam nak jatuh je tu Mika. Macam nak jatuh je Mika. Oh, asal macam lagi cloudy ni. Oh, siapa beli cloudy ni? Weh, susah weh. Siapa beli cloudy weh? Dah tak nampak. Aduh. Lompat. Okay, Mika tunggu. Okay, lompat. Let's go. Adi nak kerja. Nak kerja kambing tak sempat. Nak kerja gazang mungkin sempat dah. Okay, Adi try kerja gazang. Tak boleh tu rasa. Oi, apa lah dia makin menaik ni? Wait, what? Oh, tak boleh guys. No. Adi dah bazir masa. No. Oi, kambing macam gazang ni memang paling depan lah. Diorang dah main lah. Diorang dah pernah main. Diorang dah mahir dalam gerak-gerakkan macam ni. Oh no, okay. Sekarang ni memang Ryan lah paling lambat. Ryan lah memang paling lambat. Ui, kambing laju guys. Kambing yang paling laju lah. Sekarang, tapi kalau ikut level kan, Gaza gini tapi kambing dia laju. Macam mana tu? Okay. Siapa ni? Siapa tepi Adi ni? Mika ni kacau-kacau pula. Sebab saya pro. Ni betul tahu lah awak pro. Weh, siapa menang? Siapa sampai dulu? Nombor 5. Mika awak nombor apa? Mika dapat nombor apa? 4. No, Mika lagi laju. Gaza nombor 2. Aduh, tak sempat weh. Beza satu je guys. Rasa tu di sebelah Hadi je. Easy je. Aduh. Okay, dah. Kita bersih lagi. Oi. Okay. Sekarang ni depan. Okay. Walaupun Adi tak kira, tapi asalkan kita dapat lah. Asalkan kita main lah kejap. Kita bazirkan masa kejap. Sebab takkan tunggu sembang kan. Kita sembang lah. Akhirnya baru satu round. Sabar Mika. Ryan baru sampai. Itu pun mati. Aduh, Ryan. Dia dah nak sampai dah. Dah mati. Lagi 1 minit je. Mati lagi. Alamak, dah stres dah member. Member dah stres dah tu, confirm. Okay. Oh, jap. Okay, no way nak lompat. Okay. Ryan memang paling lambat lah. Okay, Hadi drift. Alah, mati lagi si Ryan. Dah Ryan, jangan mati dah Ryan. Dah habis dah masa. Ryan tak sempat menang. Aduh, malu. Kambing Malaysia. 1 minit je. Buat best laju lah. Ryan menangis. Menangis. Kesian Ryan. Tak pernah menang guys. Sekarang ni Hadi memang nak nombor 1 guys. Hadi memang nak nombor 1 guys. Weh, apa ni? Oh, kita hilang sama sendiri ke? Oh, tak ni. Okay. Kita kena tunggu guys. Kalau tak nanti kita kena tolak. Go! Let's go! Hadi main depan. Hadi kena gagalkan momentum. Jangan turun. Weh, apa Ryan asal Ryan belakang Hadi ni kita weh. Laju kita Ryan. Okay, Ryan dah kena terbang. Ryan dah kena naik tu balik. Wah. Sekarang ni Hadi ni nombor 1. Kambing di belakang Hadi. Oh, kambing. Relax kambing golek. Jangan jadi golek. Kambing tergolek-golek. No. No. Okay. Hadi masih di depan. No. Cukup. Kenapa lah dia halang obstacle tu daripada datang kat diorang? No. Sekarang Gaza dengan ni. Gaza dengan kambing. Oi, Gaza dengan kambing ni menipu lah. Okay, sekarang ni Hadi dengan Gaza. Tak kena. No, mati tu nyawa terakhir pula. Dah lah, dia memang tak ada harapan dah. Kalau dah begini memang tak ada harapan dah. Dah tak ada harapan. Aduh, macam mana tu buat yang terakhir ni kan? Boleh sprint tak? Mana tahu boleh sprint kan? Okay. Okay. Sekarang ni Gaza dengan kami depan. Boleh lah nombor 3 pun. Sekarang ni kita tak nampak Mika kat mana. Oh, diorang mati guys. Ada sempat kerja ni. Weh, Mika pun depan lah. Okay. Kambing. Kambing jatuh. Kambing sudah jatuh. Wow, weh, jatuh juga weh. Dah siap pun. Alhamdulillah. Okay, nampak kambing depan. Kambing. Jangan digolek-golek kambing. Sini kambing. Dia panas. Oh, kambing.
No. Yeah. Sampai Adi lagi guys. Nombor 2 juga. No. Adi ni memang tak ada harapan lah kali satu. Oh tapi kali ni Ryan masih Ryan kali ni Hakim pula guys paling belakang. Yeay 3. Adi nombor 2. DK lagi guys nak kalahkan kambing. Tak apalah, asalkan nombor 2 lah. Mika 4 Mika. Mika 4. Macam pelik je Mika. Mika 4 lah. Mika apa nombor 4 lah guys. Okay, kita main je. Sebab kita bosan dengan ni kan, nak tunggu match kan. Sementara tunggu Hakim dengan Ryan dah siap tu. Ryan dah siap, Hakim paling bawah. Oi, Hakim mati. Mana tahu dia boleh kejar Hakim kan? Mana tahu kan. Tiba-tiba lah dia boleh kejar Hakim. Oi. Susah lah guys. Batu-batu banyak-banyak ni. Memang confirm korang kata langgar. Korang ni memang tak boleh lah. Korang ni memang kena suruh kena langgar benda. Akhirnya betul. Sepanjang 2 game Ryan tak menang-menang guys. Akhirnya Ryan menang kat round ni. Aduh, Ryan menang kat. Hakim Eli dah menang 2 kali dah. Ryan baru menang sekali lah. Okay. Dia pun 3 menang. Oh my gosh. Okay, Ryan baru menang 2 kali. Uish. Main angin boleh lompat-lompat. Yeah. Main angin. Main angin yang tu lah yang nak kena drift tu. Yang tu. Best kan kalau kita main lompat-lompat macam tu. Kita takkan ni je dah. Lagi tak? Kalau lagi tu kena bayar 1 Robux. Mahal. Ni dia Gaza dapat kotak. Ni guys Gaza punya kotak. Macam nak pandang pandang. Dia Gaza hilang. Tak apa. Dah start. Dia boleh terbenam pula. Apa ni? Okay, lompat. Janganlah. Jangan macam ni. Susah lah. Okay, kita try first person. Okay, let's go. Tak perasan. No. Kita tak boleh macam ni. Perasan. No way. Takkanlah dikalah dengan Ryan weh. Alamak, Gaza pergi beli fork pula. Aduh. Okay. Pakai bom tu bagus lah. Kalau korang ada banyak nyawa. Kalau korang ada 3 nyawa, korang pakai bom tu. Nanti aduh, tengah cakap lah baru mati. No. Okay, hari tak aku kejar. No. Let's go. Kambing, I'm coming for you. Okay, kita kejar kambing guys. Sebab kambing asyik bawa 1 je guys. Tak puas hati. Kambing tak boleh lawan 1 je. Setiap perlawanan orang kena merasai kalah. Hakim dah dikejar. I'm coming for you kambing. Depan tu Mika. Tu Mika tu. Okay, dia kejar Mika. Mika yang main golek-golek kan. Okay. Cepatlah, lambatlah. Abot tadi. Yes, Mika dah terlanggar. Sekarang main momentum. Yes, Mika mati. Dia nombor 1. Nombor 2. No. Kambing ni memang tak nak bagi chance guys. Kambing ni memang laju lah. Kambing memang laju lah. Tak boleh tipu lah. Memang dia paling laju. Memang kambing paling laju. Kita tak boleh buat apa-apa. Memang kambing lah yang paling laju. Jadi kita accept je lah ya. Kita accept je lah kekalahan. Tak apalah, biar je lah dia dapat nombor 1. Dah biasa sangat. Aduh. Nak nombor 1. Kita main je guys. Sekarang ni Gaza dengan Ryan paling belakang. Gaza jarang kalah. Tadi 2 round selepas tadi start dapat nombor 1 dengan 2. Nombor 2 dengan 3. Gaza tak pernah kalah. Kali mungkin Gaza kita akan tengok Gaza kalah guys. Tadi yang sebelum recording Mika dia kata dia nak revenge kan. Tapi Mika tak ada revenge lagi. Okay. Yup. Dia boleh kejar Ryan. Ryan dah tak menang lagi. Kenapa boleh kejar Ryan? Tadi disconnected. Patutlah. Guys, Adi boleh kejar Ryan walaupun Adi baru ke air ni 2 round. Boleh kalahkan Ryan lah. Kena panas. Ryan kalah dengan Adi. Mana Ryan? Mana?
Dia walaupun Hadi main 2 kali, Ryan tetap tu guys. Oh, tak puas hati guys. Dekat dalam ni kita cik nampak muka ni je. Kita cik nampak muka yang pakai rambut Messi, yang pakai rambut yang berselera ni. Kita cik nampak rambut dia je. Kita cik nampak dia je. Tak boleh nampak orang lain, Mat. Okay. Kita kena laju. 3, 2, 1. No, terlompat pula. Okay, sekarang ni memang semua tengah kejar momentum lah. Sekarang ni memang tengah kejar. Oh, kambing. Kambing cakap dia. Laju gila kambing. Laju sangat tak kambing. Macam mana kambing laju sangat ni? No, Udil. Okay, Hadi kat belakang dia. Laju ke dia punya tak dia punya lari-lari. Oh. Yes. Hadi betul kena. Tak guna betul. No. Hadi tak nak nombor 3. Oh. Okay. Yes. Kita kena pakai bom juga untuk pakai momentum. Okay. Sekarang kambing main depan kambing. Adikah kejar kambing. Okay, map macam ni. Map macam ni susah. Okay. Momentum tu kejar kambing. Okay. Lalu. Woi, kambing ni macam tak boleh je. Kambing ni macam laju sangat dia. Woi, what? Tak boleh. Woi, mati. Aduh. Alamak, Hakim dah kejar 2. Hakim dah kejar balik. No. I don't want this. I don't like to be third. No. Hadi tak nak nombor 3. Okay. Hakim mati. Yes. Hadi depan balik. Kambing mati. Peluang kita. Woi, dekatnya dia spawn. Jauhnya dia spawn. No. Macam tempat je nak kejar ni. Kita kena tengok kambing mati lagi sekali lah. Yes. Okay, Hadi paling depan. Let's go. No. Dekat belakang dia. Oh, gasah. Ui, banyaknya batu. No. Ni motor Hadi. No. Aduh, tak sempat guys. Adakah dia mati lagi? Tidak, dia tak mati lagi. Tapi kami mati lagi. Wih, tak nak dulu nyawa terakhir. No. Kalah guys. Yeah, nombor 2. No, Hadi dapat nombor apa sini weh. No guys, kalah lah. Hadi lompat tadi. No, mati juga lagi. Astaghfirullahalazim. No, Ryan pun lagi depan daripada Hadi guys. No. Round ni paling tak puas hati guys. Round ni yang paling Hadi tidak puas hati mendapatkan nombor 5. Guys, Hadi tak puas hati. Kita akan main last round guys. Last round. Hadi tidak puas hati bersama kamu semua. Mehang no checkpoint. Kita beli no checkpoint terus. Kasih korang takut kita ketir. Okay, ready. Hadi ready. Okay, Hadi saya depan kita lagi. Okay, laju. Okay, jelah tu Gaza. Tahu Gaza dengan kita ketir dah ni. Sekarang Mika di depan. Okay, kambing belakang. Okay, Hadi paling depan. Macam mana ni? Okay. Korang kena lah bom tu. Korang kena bom. Ambil korang. Ambil kena. Kena bom. Kena. Siapa yang kena bom tu? Paran ke? No. Asal kau ambil depan. Okay, mantap. No. Last nyawa. Boleh kena. Yes. Saya ambil depan. Walaupun nyawa terakhir. Kita tunggu je. Seram, weh. Okay. No. Weh, dah kena ulang weh. Okay, laju. Walaupun kena. Hadi pula rasa menyesal beli benda tu. No. Kambing tak mati lagi guys. Okay, kambing mati. Bukan kambing. Okay, kita lagi nyawa kali. Kali ni Hadi tak nak guna bom untuk kecepatan. Tidak. Okay, Gaza mati awal. Nampak ni. No, saya mati. Kita kena jaga. Okay, sekarang ni memang Hadi biar cepat. Biar selamat. Sebab ada no way Mika nombor 1 weh. Weh, serius lah. Sumpah. Jangan. Sumpah lah Mika nombor 1. Sumpah lah weh. No way bro. No way Mika dapat nombor
No way, Mika dapat nombor 1. Weh, macam mana dia dapat nombor 1 weh? Dia yang paling lambat tau. Pasal tapi kan tiba-tiba dia pula yang paling laju. Weh, what? Ini mustahil guys. Ini macam mimpi jadi kenyataan. Ini macam mimpi tiba-tiba jadi betul guys. Macam mana kau boleh dapat nombor 1 weh? Tak ada orang percaya weh Mika boleh nombor 1. Wah, sangat impossible. Tapi tiba-tiba impossible jadi real. Guys, Mika pun dapat nombor 1 lah. Ni nombor tak dapat lagi ni. Dia yes. Aduh, macam mana tak apalah, nombor 2 lagi lah. Memang dia siapkan, memang dia ditakdirkan nombor 2 je lah. Memang dia ditakdirkan jadi nombor 2 je lah. Oh, ni lalu je. Bayar merangkap. Okay. Ini band ni, oh bayar ni bayar. Okay, let's go. Lah, Zikri baru join. Malu-malu. Orang dah habis. Orang dah main lama-lama. Oh, dia baru join. Okay. Semua Hakim pun join. Ya, nombor 2 pun jadilah weh. Zikri, kenapa awak baru join Zikri? Jom kita pergi sambung Zikri ni. Tak boleh masuk pula. Easy no number. Aduh, tidur. Tidur. Patutlah tak ada, hilang. Alamak, kita nak recording ni malam. Okay. Mana Zikri? Oh, tu dia Zikri guys. Dia sempat tidur guys. Mana hilang pula, nyorok pula muka. Ni Zikri ni sempat dia bagi tidur ni, kalau kena ketuk ni. Apa-apa pun, inilah dia game. Game OB dengan benda ni. Dia dah tak ingat dalam game ni. Ampun, tak apalah. Kita akan ke mana nanti. Apapun, make sure korang like dan subscribe video ni. Kalau korang suka video ni, share. Lepas tu subscribe. Itu je lah. Kalau tak ada apa-apa. Bye semua. Assalamualaikum. Ciao.